Gaji bersih 4.5K ke 5K. Nak beli rumah 452K. Okey ke? Daripada Tongkat Langit. Komen daripada Tongkat Langit. Jawapan saya, tak okey. Kerana 452,000 lebih kurang bayaran ansuran lebih kurang 2,300 sebulan. 2,300 sebulan, katakan gaji bersih anda 5,000. Maksudnya 46%. Dan dekat setengah tau gaji anda untuk rumah saja. Makan minum, insurans, kalau kereta ada bil lain, memang tak cukup. Tak cukup juga untuk simpanan. Jangan kata simpanan kecemasan anda tak cukup. Nanti anda akan beli rumah, lepas tu anda kena bayar lagi bayaran ansuran, kena bayar cukai, bayar maintenance, bayar banyak barang, atau perkara yang tidak diingini macam rumah rosak ke, anda sakit ke, memang tak cukup. Jangan beli rumah tersebut. Harga tersebut terlalu mahal. Okey? Semoga terjawablah soalan anda. Okey, jadi kalau ini tak okey, berapa yang disarankan? Kalau gaji anda 5,000 dan anda tinggal di bandar Kuala Lumpur, kos hidup yang sangat tinggi tau. Sebab sewa sini minimum kalau sewa bilik pun 500 dah. Kalau sewa rumah boleh 2,000 lebih. Okey. Jadi walaupun kalau gaji anda 5,000 kalau kat bandar, saya tak galakkan anda beli rumah. Jangan beli rumah dahulu. Walaupun rumah WIP kan, lebih kurang rumah WIP atau rumah Madani yang 300,000 tu dah 1,500. Itu pun 30% daripada gaji bersih anda. Okey? Kalau 30% daripada gaji bersih anda sudah bayar ansuran rumah, anda tidak mempunyai ruang untuk buat pelaburan. Seboleh-bolehnya jangan beli rumah, sewa bilik dulu kalau anda tinggal di bandar lah. Kalau anda di luar bandar, kawasan pinggir-pinggir kat luar, saya boleh cakap di bandar ya, luar bandar, gaji 5,000 ni besar tau. Gaji bersih 5,000 ni besar. Tapi janganlah kat 5,000 anda habis hentam semua 5,000 ke beli rumah tau. 5,000 beli rumah yang juta-juta, jangan. Apa yang anda boleh buat adalah maksimum 30% daripada gaji bersih anda gunakan untuk bayaran rumah. 30% maksudnya di sini 1,500 maksimum untuk bayaran rumah. Saya harap panduan ini membantulah ya. Bye-bye.